Wabarakatuh. Selamat malam. Okey, yang seperti yang telah saya maklumkan daripada minggu lepas, insya-Allah hari ini iaitu pada minggu yang ketujuh kita akan mengadakan pembentangan yang pertamalah, pembentangan berkumpulan untuk tajuk kes kajian kes. Okey. Seperti yang telah dipilih tajuk-tajuk untuk dua kumpulan. Kita ada dua kumpulan je. Okey, kita ada kumpulan lelaki dan kumpulan perempuan. Okey, untuk kumpulan ikhwah, okey, untuk tajuk poster kajian malam ini iaitu skandal 1MDB, penyelewengan dana melibatkan bekas PM Najib Razak, dan yang bagi kumpulan ikhwat kes rasuah pegawai SPRM. Okey, pegawai anti rasuah sendiri terlibat rasuah. Okey, poster ataupun struktur poster telah saya kongsikan. Okey, apa yang perlu ada di dalam poster anda adalah tajuk yang telah dipilih. Okey, perlu ada pengenalan sedikit dan tema mengenai tajuk. Okey, perlu ada latar belakang dan kronologi berkaitan dengan topik ataupun kes yang telah dipilih. Okey, macam saya dah bagi kat situ contoh garis masa kronologinya bagaimana kes itu daripada tempoh dia dilaporkan sehinggalah dia disabitkan salah. Okey, kemudian ada perbincangan lah bagaimana analisis ataupun faktor-faktor yang menyumbang kepada terjadinya kes ataupun isu tersebut. Okey, apa akta dan hukuman ataupun undang-undang yang telah diambil dan implikasi dan kesan buruk. Okey. Dan yang keempat, bagaimana solusi ataupun langkah mengatasi supaya kes-kes yang sebegitu tidak akan terjadi lagi ataupun berulang. Okey. Dan yang kelima adalah penutup. Penutup ni lebih kepada rumusan dan sedikit rujukan lah. Kalau boleh rujukan yang boleh kita guna pakai, rujukan yang ilmiah lah So daripada kes-kes jurnal akademik ataupun daripada akta SPRM itu sendiri ataupun daripada keratan akhbar. Okey? Okey. So insya-Allah hari ni kita akan buat pembentangan baru nampak semua buka lah kamera. Kita baru ini kelas ketiga, kita ada 4 kelas je yang kita itu pun tak segerak. So insya-Allah kalau boleh hari ni kita segerak untuk pembentangan. Buka lah kamera so kita boleh berkenalan 4 kali je, lepas tu tak jumpa lagi dah. So kalau terjumpa kat luar tu kalau kenal tegur lah, bagilah salam. Okay? Okay, kita nak mulakan dengan kumpulan yang mana dulu? Kumpulan wanita dulu, Doktor. Boleh. Bagus. Ain. Bersemangat. Silakan. Boleh. Okay. Share screen Ya, share screen. Wow. Guna Canva Dia tak boleh buat macam yang slide show yang kat tepi tu. Kalau awak besar kan. Macam tak dapat Doktor sebab yang ni dia picture. Oh, okay. Tapi kena besarkan sikit lah. Saya ni memang tak nampak. Okay. Boleh. Mungkin awak boleh by part. So part mana yang awak present tu awak besarkan. Okay. Yang ni boleh nampak? Boleh.
Okey, boleh. Okey, saya mulakan bahagian saya dulu. Okey, Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Nama saya Nurul Ain binti Abdul Halim. Okey. Tajuk kita pilih untuk hari ini adalah tajuk kita agak masya-Allah sikit, di sebalik lencana integriti. Okey, kes rasuah melibatkan pegawai SPRM. Cabaran terhadap amanah dan kepercayaan awam. Okey. Kita memilih tajuk ni sebab apa? Sebab rasuah ni adalah satu perkara yang sangat berat dan pada saya untuk membentras dan mengenalkan tentang rasuah ni, kita tak boleh saja ambil daripada kes-kes yang biasa-biasa, tetapi untuk mencegahnya, untuk memberitahu, untuk mengenalkan kepada rakyat tentang rasuah ni, kita kena bermula daripada yang bahagian tinggi dulu. Penjawat awam, pegawai-pegawai yang bertaraf tinggi, yang berposition yang ada tinggi, untuk kita mulakan dulu, baru kita teruskan pembentrasan tu daripada awal. Maaf ya, saya hari ni perlu jadi tersangkut-sangkut sikit. Kita mula daripada atas dulu. Kita faham dah malam. Betul. Kita mulakan daripada atas dulu, daripada yang position yang lebih tinggi, barulah perlahan-lahan bahagian ke bawah. Jadi sebab tu antara sebab kita pilih ni ialah kerana pegawai SPRM ni antara ikon. Jangan cakap pegawai SPRM je lah. Penjawat awam sendiri adalah ikon kepada rakyat sebenarnya, kerana mereka lah tempat kita lihat kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, dia punya tanggungjawab mereka, dan ini membentuk kebaikan yang mereka buat, membentuk rakyat yang lebih baik dan kerajaan yang lebih harmoni lah. Okay, jadi permulaannya kita ambil perkataan integriti ni sebab integriti ni perkataannya sangat besar. Dia bermaksud bersikap jujur, amanah dan beretika. Jadi ramai orang looking forward dekat orang-orang yang penjawat awam ni, terutama sekali pegawai SPRM. Okay, jadi seorang yang berintegriti, dia tidak boleh menyalahgunakan kuasa. Kita faham yang manusia ni memang akan ada melakukan kesilapan, tetapi bagaimana sekalipun dalam bahagian ini memang pegawai integriti ni tidak dibenarkan ataupun diharamkan, tak boleh langsung untuk menyalahgunakan kuasanya seperti menerima rasuah dan tidak mematuhi undang-undang yang sepatutnya lah. Okey, macam saya kata tadi, mereka ni adalah ikon negara sebenarnya, untuk bukan ikon negara, ikon untuk rakyat, untuk melihat kebaikan yang mereka lakukan. Jadi pegawai anti rasuah ni bertanggungjawab mencegah, menyiasat dan membentras rasuah. Jika mereka sendiri yang tidak menjaga nama baik mereka, maka rosaklah negara tersebut dan rakyat pun akan memandang perkara tu adalah perkara yang biasa dan boleh kira tidak ambil serius dengan kes rasuah ni. Okay, so kita boleh lihat kat sini pengenalan yang kita letak di sini. Penyalahgunaan kuasa boleh menyebabkan hilang kepercayaan masyarakat dan menjamin imej dan menjejaskan imej sebuah institusi tersebut. Kajian ini membincangkan penglibatan pegawai SPRM dalam isu rasuah, faktor penyumbang, kesan terhadap organisasi serta langkah memperkukuhkan budaya integriti. Okey, fokus kajian kami first kali ialah salah guna kuasa. Macam mana pegawai SPRM ni boleh salah guna kuasa, sebabnya kenapa, bagaimana boleh jadi pecah amanah tu. Okay, dan kesan terhadap imej SPRM tersebut. Macam mana rakyat tidak ada lagi rasa keyakinan terhadap kerajaan SPRM. Pegawai SPRM. Kepercayaan masyarakat pun menjadi terjejas. Jadi kalau kita rakyat dah tak ada rasa trust tu dekat kerajaan, dah tak ada trust dekat pegawai awam ni, macam mana kita nak kongsi kita punya masalah kita ataupun jenayah-jenayah yang terjadi antara kita, kalau pihak berkuasa sendiri yang dah rosakkan imej tersebut. Okay, so kepentingan integriti dalam pekerjaan. Jadi macam mana selain daripada kita tangkap orang-orang yang tidak menjaga dia punya pekerjaan yang dengan baik, dan macam mana juga kita nak build a good relationship antara rakyat dengan SPRM. So tu antara fokus kajian kita lah untuk perbincangan hari ini. Okey, silakan ke section yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Farah Kristina binti Halim, nombor matrik A197583.
Baiklah, saya akan menerangkan bahagian anatomi kes yang merangkumi latar belakang, butiran pelaku, lokasi kejadian dan kronologi kes. Baiklah, kes yang kami pilih ni kes rasuah yang melibatkan seorang pegawai SPRM iaitu Muhammad Rashidi Muhammad Said. Jadi beliau ini didakwa bersama dengan seorang ahli perniagaan yang dikenali sebagai Datuk Roy dalam satu kes rasuah yang mendapat perhatian masyarakat kerana melibatkan pegawai daripada agensi yang bertanggungjawab membanteras rasuah di Malaysia. Okey, dari segi latar belakang kes, Muhammad Rashidi ni didakwa meminta rasuah sebanyak 400,000 dan menerima rasuah berjumlah 640,000. Jadi wang tersebut didakwa sebagai balasan untuk membantu mengelakkan tindakan reman terhadap Datuk Fakhri Yassin Mahyadin yang ketika itu sedang disiasat oleh SPRM. Okey, bagi butiran pelaku, Muhammad Rashidi Muhammad Said merupakan seorang pegawai SPRM yang berusia 43 tahun ketika beliau didakwa. Jadi beliau didakwa bersama dengan Muhammad Hussein Muhammad Nasir atau lebih dikenali sebagai Datuk Roy yang merupakan seorang ahli perniagaan. Okey, dari segi lokasi kejadian, jadi permintaan rasuah ni didakwa berlaku di sebuah restoran di Bangsa Kuala Lumpur. Jadi lokasi ini menjadi tempat berlakunya pertemuan yang membawa kepada pertuduhan rasuah terhadap kedua-dua individu tersebut. Okey, seterusnya kronologi kes. Okay, pada awal Mac 2023, SPRM sedang menjalankan siasatan terhadap Datuk Fakhri Yassin Mahyadin. Pada 5 Mac 2023 pula, Muhammad Rashidi dan Datuk Roy didakwa meminta rasuah sebanyak 400,000 sebagai balasan untuk membantu mengelakkan tindakan reman terhadap individu tersebut. Okay, selepas itu mereka turut didakwa menerima rasuah berjumlah 640,000 yang berkaitan dengan tujuan yang sama. Jadi susulan dakwaan tersebut, pihak berkuasa menjalankan siasatan lanjut dan mengumpulkan bukti yang berkaitan. Okay, pada 13 Mac 2023, Datuk Roy telah ditahan bagi membantu siasatan. Setelah siasatan selesai dan bukti yang mencukupi diperoleh, kedua-dua individu tersebut dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 25 Mei 2023. Namun mereka mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan yang dikenakan. Jadi kes ini menjadi perhatian kerana ianya melibatkan seorang pegawai daripada agensi anti rasuah negara. Jadi peristiwa ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan kuasa boleh berlaku sekiranya integriti dan amanah tidak dipelihara dalam pelaksanaan tugas. Okey, itu sahaja daripada saya. Okay, next presenter. Assalamualaikum, nama saya Nurul Akilah binti Rosli, nombor matrik A197631. Saya akan membentangkan yang ketiga iaitu analisis mendalam perbincangan bagi kes ini. Ada 3 aspek yang saya akan bentangkan iaitu faktor penyumbang, akta dan hukuman undang-undang, implikasi dan kesan buruk. Aspek yang pertama iaitu faktor penyumbang. Pertama, penyalahgunaan kuasa. Dalam kes ini, pegawai yang diberikan amanah dan kuasa untuk menjalankan siasatan didakwa menggunakan kedudukan mereka bagi memperoleh manfaat peribadi. Kuasa yang sepatutnya digunakan untuk menegakkan undang-undang telah disalahgunakan demi kepentingan tertentu. Perkara ini jelas bertentangan dengan prinsip integriti, amanah dan tanggungjawab yang perlu dimiliki oleh setiap penjawat awam. Kedua, pengaruh wang dan kepentingan peribadi. Dakwaan meminta dan menerima suapan menunjukkan bahawa dorongan kewangan boleh menyebabkan seseorang mengabaikan tanggungjawab profesional mereka. Apabila kepentingan peribadi mengatasi kepentingan awam, proses keadilan akan terjejas dan keputusan yang dibuat mungkin tidak lagi berdasarkan prinsip undang-undang yang sebenar. Yang ketiga, kelemahan integriti individu. Walaupun seseorang bekerja dalam institusi yang bertanggungjawab membanteras rasuah, tanpa nilai kejujuran, amanah dan accountability yang kukuh, mereka masih berisiko terlibat dalam salah laku. Oleh itu, integriti bukan sekadar bergantung kepada peraturan organisasi, tapi juga kepada kekuatan moral dan etika individu itu sendiri. Seterusnya, dari segi akta dan hukuman, kes ini melibatkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 atau Akta 694. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 16(A) yang memperuntukkan kesalahan meminta atau menerima suapan sebagai dorongan atau ganjaran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara berkaitan tugas rasmi.
Pertuduhan ini turut dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan iaitu berkaitan perbuatan yang dilakukan dengan niat bersama. Jika disabitkan kesalahan, hukuman di bawah Seksyen 24 Akta SPRM 2009 ialah penjara sehingga 20 tahun serta denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Hukuman yang berat ini menunjukkan bahawa kerajaan memandang serius jenayah rasuah kerana kesannya yang besar terhadap masyarakat dan negara. Implikasi dan kesan buruk. Yang pertama, kesannya dapat menjejaskan kepercayaan rakyat. Apabila pegawai dalam institusi anti rasuah sendiri didakwa terlibat dengan rasuah, masyarakat akan mula mempersoalkan tahap integriti dan keberkesanan institusi tersebut. Ini boleh menyebabkan keyakinan rakyat terhadap sistem penguatkuasaan semakin berkurangan. Yang kedua, mencemarkan imej SPRM. Kes seperti ini memberi persepsi negatif terhadap organisasi dan boleh menjejaskan reputasi SPRM yang selama ini berusaha membanteras rasuah dalam negara. Yang ketiga, mengganggu sistem keadilan. Rasuah berpotensi mempengaruhi keputusan siasatan dan tindakan penguatkuasaan. Akibatnya, keadilan mungkin tidak dapat dilaksanakan secara telus dan saksama. Yang keempat, menjejaskan agenda integriti negara. Malaysia sedang berusaha membentuk budaya integriti dan tadbir urusan yang baik. Namun, kes seperti ini boleh melemahkan usaha tersebut dan memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, Okay, turn siapa sekarang? Saya doktor. Oh, okay. Okay, seterusnya saya Farhanin binti Hadian, nombor matriks A197587. Bagi seksyen 4 iaitu solusi dan refleksi, terdapat beberapa langkah yang boleh kita ambil bagi mengatasi isu rasuah serta memperkukuhkan budaya integriti dalam organisasi. Antara langkah utama ialah memperkukuhkan sistem pemantauan dan audit dalaman. Hal ini sangat penting supaya setiap tindakan pegawai dapat dikawal dan dipastikan selaras dengan etika serta tanggungjawab yang diberikan. Selain itu, tindakan tegas juga perlu dikenakan terhadap mana-mana individu yang terlibat di dalam rasuah tanpa mengira pangkat ataupun kedudukan. Ini kerana undang-undang perlu dilaksanakan secara adil bagi memastikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penguatkuasaan terus terpelihara. Di samping itu, latihan berkaitan etika, amanah dan integriti perlu dipertingkatkan dalam kalangan pejabat awam. Setiap individu perlu memahami bahawa kuasa yang diberikan bukan satu kelebihan untuk kepentingan peribadi, tetapi merupakan amanah yang perlu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Budaya melaporkan salah laku juga perlu digalakkan supaya sebarang tindakan yang bercanggah dengan prinsip integriti dapat dicegah dengan lebih awal. Pengajaran utama daripada kes ini ialah integriti bukan sahaja dinilai melalui lencana ataupun jawatan yang disandang, tetapi melalui tindakan, kejujuran dan juga amanah yang dilaksanakan oleh seseorang individu tersebut. Dari perspektif Islam pula, rasuah merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Islam sangatlah menekankan nilai kejujuran, keadilan dan juga tanggungjawab dalam menjalankan sesuatu tugasan. Seperti dalam firman Allah di dalam poster ini, dalam surah An-Nisa ayat 58 yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini menunjukkan bahawa setiap amanah
perlu kita jaga dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Oleh itu, integriti ini bukan sahaja dinilai dalam pekerjaan, tapi juga merupakan tuntutan moral dan juga agama. Untuk session yang kelima, iaitu penutup, sebagai kesimpulannya, kes rasuah yang melibatkan pegawai SPRM ini menunjukkan bahawa cabaran integriti boleh berlaku di mana-mana organisasi sekiranya amanah dan juga tanggungjawab itu tidak dipelihara dengan sebaiknya. Walaupun seseorang individu itu memegang jawatan yang tinggi ataupun berada di dalam institusi yang menjaga integriti, mereka juga tetap perlu memastikan tindakan yang dilakukan itu selaras dengan prinsip kejujuran dan accountability. Kes ini juga membuktikan bahawa usaha memberantas rasuah itu bukan hanya bergantung kepada undang-undang tetapi memerlukan komitmen daripada individu itu sendiri, organisasi dan juga masyarakat secara keseluruhannya. Seperti tema poster kami iaitu di sebalik lencana integriti. Lencana hanya melambangkan amanah, tetapi integriti sebenar dibuktikan melalui tindakan dan juga cara seseorang melaksanakan tanggungjawabnya. Untuk rujukan, kami mengambil rujukan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694 dan juga Akbar lah Asra Awani ataupun bernama pada tahun 2023, iaitu pegawai SPRM Datuk Roy didakwa rasuah sebanyak RM640,000 supaya anak Muhyiddin tidak dimakan. Itu sahaja daripada kami. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, satu topik yang menarik sebab kita nak kupas sendiri, kita nak tahu macam mana pegawai SPRM tu sendiri, iaitu yang orang yang kita paling percaya untuk membentuk integriti kita ditangkap atas kes korupsi lah. Okay. Saya ada satu soalan lah. Okay. So kalau kita tengok daripada poster tadi kan, so kalau kita tengok daripada yang faktor penyumbang tu, boleh tak kalau kita pergi dekat section yang faktor yang menyumbang tu? Okey, kan dikata kat situ pengaruh wang dan kepentingan peribadi. So kalau awak perasan dekat topik yang ketiga tak silap saya, kita ada belajar beberapa mindset, okey, mindset corruptor ataupun fraudster ni lah, orang yang melakukan melakukan rasuah ni. Kenapa anda rasa pengaruh wang dan kepentingan peribadi ini merupakan satu faktor yang paling besar? Boleh tak huraikan? Kenapa? Sepatutnya kalau kita dah jadi pegawai, contohlah pegawai kerajaan, kita dah ada aku janji, dah angkat sumpah kan, kita tak akan melakukan benda-benda yang boleh merosakkan kita punya integriti, kita punya sasiah ke apa ke, tapi kenapa still lagi boleh terjadinya pengaruh perkara-perkara macam ni lah. Contoh kalau kita tengok kat sini, faktor yang antara kita boleh tengok lah, antara yang paling besar adalah pengaruh wang dan kepentingan peribadi tu. Selain daripada penyalahgunaan kuasa tu lah. Boleh saya cuba tak, Doktor? Boleh. Okay. Jangan cuba, maksudnya ni betul awak punya betul. pendapat. Okay. Pada saya pengaruh wang dan kepentingan peribadi ni sebab mungkin kerana gaji yang diterima tak cukup, ataupun sebenarnya gajinya cukup tetapi rasa tamak tu yang nak lebih daripada apa yang dia miliki. Dan populariti, kalau lagi banyak duit kita lagi dibanggakan, lagi position lebih baik. So itu maksudnya dari pengaruh wang dan kepentingan peribadi lah. Okay, good. Okay, yang lain ada tak yang nak tambah pendapat sendiri ke apa yang dimaksudkan dengan pengaruh wang dan kepentingan peribadi?
Kalau yang lain pun nak suarakan pendapat, ada buah fikiran yang boleh dah lama tersimpan dah. Rasanya nak luah lah. Kenapa? Sebab apa? Sebab saya setuju dengan Ain cakap tadi. Mungkin sebab tamak kan. Selalunya kalau kita tengok pekerjaan dekat Malaysia ni lah contoh kan, selalunya macam frontliner ni kalau kita compare lah dengan developed country, selalunya yang frontliner ni gaji lagi tinggi. Sebab frontliner kan compare dengan Malaysia, berkira-kira pula yang untuk yang frontliner ni. Macam gitulah. Yang lain ada? Okey doktor, bagi saya pengaruhan dan kepentingan peribadi ni dia ada daya tarikan yang kuat sebab salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup ataupun untuk menyelesaikan masalah kewangan. Contoh apabila seseorang berdepan dengan tekanan ekonomi ataupun ada keinginan untuk hidup mewah, mereka mungkin mudah untuk menerima rasuah dari segi wang. Betul. Sebab selalunya kalau yang mana yang dah go through lah. Okay, macam saya ada sentuh beberapa perkara tentang mindset untuk minda perasuah ni lah. Sebab kita ada beberapa kita ada buat kajian kenapa perasuah ni dia melakukan rasuah tu. Dia ada benda yang mendorong untuk dia melakukan rasuah tu. So antaranya macam saya cakap tadi lah. Sebab tamak macam Ain cakap tadi, gaji tak cukup, kecil. Lepas tu ada yang cakap tu dia nampak ada kawan dia buat, so dia pun boleh buat. Kenapa orang lain tak buat? So maksudnya kalau buat sekali, 2 kali tak kena tangkap. So maksudnya macam ada peluang lagi. So dia buat lagi. So itu antara faktor-faktor yang menyumbang lah. Okay, thank you kumpulan akhwat untuk topik yang menarik. Okay. So kumpulan yang lelaki dah bersedia? InsyaAllah. Ah, Oh, insyaAllah. Alhamdulillah. tajuk dia lagi hot Takut macam panjang je kita punya ulasan sekejap lagi. Nampak tak? Itulah. Macam kabur ni. Kita ni dalam Entah, masa warga emas. Oh, dia gitu. Oh, saya kena gerakkan kat sini. Okey. Tu dia. Ah, Kenapa bayang-bayang belakang tu tak mengenai depan? sebab dia belum jumpa lagi. Okay. Yeah. Oh, dia gini Okey. Sebenarnya semua jelas Saya try zoom in sikit lagi. Okey. Saya boleh mula Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Haziq bin Jani berserta dengan kumpulan saya, Ustaz Tajul dengan Ustaz Zaki Sapuan. Jadi saya akan membentangkan bahagian pertama daripada poster tugasan kami dengan topik skandal 1MDB, penyelewengan dana melibatkan bekas PM Najib Razak. Jadi kita mula dulu apa itu 1MDB. Jadi saya pun sebagai non-Malaysian atau bukan rakyat Malaysia, jadi saya dapat belajar banyak jugalah tentang apa sebenarnya 1MDB ni. Jadi Satu Malaysia Development Berhad itu ditubuhkan pada tahun 2009 oleh Kerajaan Malaysia dan dia sebenarnya sebuah syarikat yang pelaburan strategik milik penuh Kementerian Kewangan Malaysia. Ketika itu Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak, dia memegang jawatan sebagai pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB ini. Jadi tujuan asal 1MDB sebenarnya untuk memacu pembangunan ekonomi negara. Contohnya seperti di Singapura kami ada Temasek Holdings atau GIC. Jadi melalui pelaburan dalam sektor strategik seperti tenaga, hartanah, infrastruktur dan pembangunan bandar. Dan selain itu, 1MDB ini juga bertujuan untuk menarik pelaburan asing dan menjalinkan kerjasama dengan syarikat
serta dana pelaburan antarabangsa. Untuk membiayai projek-projek ini, 1MDB memperoleh dana melalui pinjaman dan penerbitan bond yang bernilai berbilion dolar Amerika Syarikat. Jadi namun begitu, siasatan yang dijalankan kemudian mendapati bahawa sebahagian daripada dana tersebut tidak digunakan bagi tujuan pembangunan seperti yang dirancang. Sebaliknya, dana berbilion dolar ni dipercayai telah diselewengkan melalui rangkaian syarikat luar pesisir atau offshore accounts, akaun bank dan transaksi kewangan yang kompleks. Atas sebab itu, skandal 1MDB kini dianggap sebagai antara skandal kewangan dan rasuah terbesar dalam sejarah Malaysia. Jadi dari segi individu yang terlibat, tokoh yang paling utama ialah Datuk Seri Najib Razak. Ni masih di ni recording kat sini je. Yang ketika itu merupakan Perdana Menteri Malaysia dan pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB. Seorang lagi individu penting ialah Loh Teck Joe atau dikenali sebagai Jolo. Seorang ahli perniagaan yang didakwa menjadi dalang utama dalam merancang dan menyusun rangkaian transaksi kewangan yang mengalihkan dana 1MDB ke pelbagai akaun dan syarikat luar pesisir. Selain itu, Syahrul Azal Ibrahim Halmi dalam case file dia dijatuhkan daripada accused jadi witness. Jadi mungkin penglibatan dia tidak sepenuhnya disalahkan. Jadi dia selaku ketua pegawai eksekutif pertama 1MDB, dia memainkan peranan dalam menguruskan operasi dan pelaburan awal syarikat. Jadi argumen dia ialah dia hanya menuruti instruction daripada orang atasan. Kemudian juga ada Arul Kanda Kandasamy pula dilantik sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan 1MDB pada tahun 2015 untuk menguruskan syarikat ketika skandal ini mula mendapat perhatian umum. Dari sudut institusi kewangan, beberapa bank antarabangsa turut terlibat dalam urus niaga 1MDB. Jadi saya bagi kes ini dia sangat membuka mata saya kerana yang kami ingatkan cuma orang-orang je lah yang mungkin yang ada kes rasuah, tapi institusi-institusi juga kadang-kadang membantu dalam hal ini. Jadi antara institusi ini termasuk Goldman Sachs yang membantu menguruskan penerbitan bond bernilai kira-kira 6.5 bilion untuk membiayai operasi 1MDB dalam US dollar. Sementara itu, BSI Bank dan Falcon Private Bank di Singapura dan Switzerland didapati mempunyai kelemahan dalam kawalan anti pengubahan wang haram sehingga membolehkan transaksi yang mencurigakan berlaku. Akibatnya, kedua-dua bank tersebut dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa kewangan. Sekarang kita lihat pula kronologi bagaimana penyelewengan ini berlaku. Jadi pada tahun 2009, sejurus selepas 1MDB ini ditubuhkan, syarikat ini menjalinkan usaha sama bernilai kira-kira 2.5 bilion, 2.5 bilion US dollar dengan Petro Saudi International. Usaha sama itu macam joint collaboration lah. Jadi secara rasmi kerjasama ini bertujuan melabur dalam sektor tenaga, energi. Jadi energi ini ada minyak, gas, kadang-kadang sekarang ada green energy, dia ada solar power, ada wind power juga. Jadi kerjasama ini bertujuan melabur dalam sektor tenaga dan pembangunan. Namun siasatan kemudian mendapati bahawa kira-kira 1 bilion dolar US daripada dana 1MDB tidak masuk sepenuhnya ke akaun usaha sama tersebut. Sebaliknya, sebahagian besar dana itu didakwa dipindahkan ke Good Star Limited, sebuah syarikat yang dikaitkan dengan Jolo. Di sinilah bermulanya dakwaan bahawa dana 1MDB telah dialihkan melalui syarikat luar pesisir. Jadi saya ingat pada masa itu ada satu pendedahan global. Jadi 1MDB ini hanya satu daripada pendedahan tentang offshore accounts. Daripada sanalah baru kes ni mula mendapat perhatian. Pada tahun 2012, 1MDB mula mengumpul dana dalam jumlah yang lebih besar melalui penerbitan bond. Goldman Sachs membantu 1MDB menjual bond bernilai kira-kira 3.5 bilion tadi untuk pembelian aset tenaga. Dalam proses ini, beberapa bekas pegawai Goldman Sachs seperti Tim Lesner dan Roger Ng kemudian dikaitkan dengan dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram. Dana yang dikumpulkan sepatutnya digunakan untuk pelaburan strategik, tetapi sebaliknya didakwa diselewengkan melalui akaun luar pesisir yang saya sebut tadi. Dari tahun 2012 hingga 2013 lagi, dana 1MDB didakwa dialihkan melalui rangkaian syarikat dan akaun bank di luar negara.
Antara nama penting yang sering disebut ialah Abar Investments PJS Limited, sebuah syarikat yang berdaftar di British Virgin Islands. Syarikat ini mempunyai nama yang hampir sama dengan Abar Investments PJS yang sah di Abu Dhabi yang berkaitan dengan IPIC. Kekeliruan nama ini didakwa digunakan untuk menyalurkan wang ke akaun yang tidak sepatutnya. Transaksi ini turut melibatkan pusat kewangan seperti Singapura, Switzerland dan UAE atau Emirat Arab Bersatu. Pada tahun 2013 pula, isu menjadi lebih serius apabila kira-kira 681 juta US dollar dilaporkan masuk ke dalam akaun peribadi Najib Razak sebelum pilihan raya umum ke-13. Najib menyatakan bahawa wang tersebut merupakan derma politik daripada kerabat Diraja Arab Saudi dan sebahagian besar daripadanya telah dipulangkan. Namun, laporan antarabangsa dan saman sivil Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengaitkan dana tersebut dengan aliran wang 1MDB. Dalam dokumen Amerika Syarikat, individu tersebut dirujuk sebagai Malaysia Official One yang kemudian dikenal pasti oleh beberapa sumber sebagai Najib. Antara tahun 2013 hingga 2014, sebahagian dana yang didakwa diselewengkan digunakan untuk membeli aset mewah di luar negara. Ini termasuk hartanah di New York, Beverly Hills dan London, karya seni bernilai tinggi, barang kemas, jet peribadi dan kapal layar mewah Equanimity. Dana ini juga dikaitkan dengan pembiayaan filem Hollywood The Wolf of Wall Street melalui Red Granite Pictures, syarikat yang diasaskan bersama oleh Riza Aziz, anak tiri Najib Razak. Jolo pula didakwa menggunakan sebahagian dana tersebut untuk membiayai gaya hidup mewah dan hubungan sosial dengan selebriti antarabangsa. Menjelang tahun 2014 dan 2015, masalah kewangan 1MDB mulai menjadi jelas apabila hutangnya meningkat kepada kira-kira 11 bilion US dollar atau lebih 40 bilion ringgit. Pada Januari 2015, 1MDB dilaporkan gagal membuat bayaran pinjaman. Pada masa yang sama, Sarawak Report mula mendedahkan dokumen-dokumen dalaman yang menunjukkan dakwaan penyelewengan dana. Pendedahan ini kemudian diperkuat oleh laporan The Wall Street Journal pada Julai 2015 yang menyatakan bahawa hampir 700 juta US dollar telah dipindahkan ke akaun peribadi Najib. Dari sinilah skandal 1MDB mula diketahui secara meluas oleh rakyat Malaysia dan masyarakat antarabangsa. Selepas pendedahan awam itu, siasatan dijalankan di beberapa negara termasuk Malaysia, Singapura, Switzerland, UAE dan Amerika Syarikat. Di Singapura dan Switzerland, beberapa bank seperti BSI Bank dan Falcon Private Bank dikenakan tindakan kerana kelemahan kawalan anti pengubahan wang haram. Di Amerika Syarikat, Jabatan Kehakiman memulakan salah satu siasatan kleptokrasi terbesar dalam sejarahnya dan berusaha merampas aset yang didakwa dibeli menggunakan dana 1MDB. Selepas perubahan kerajaan pada tahun 2018, Najib Razak didakwa di mahkamah atas pelbagai pertuduhan berkaitan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Pada tahun 2020, beliau disabitkan bersalah dalam kes SRC International bekas anak syarikat 1MDB dan pada tahun 2022 Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan serta hukuman penjara terhadap beliau. Sehingga kini usaha mendapatkan semula aset yang dikaitkan dengan dana 1MDB masih diteruskan. Selain Malaysia, skandal ini turut melibatkan beberapa negara lain. Arab Saudi menjadi lokasi usaha sama Petro Saudi yang menjadi titik permulaan penyelewengan dana. Switzerland dan Singapura pula merupakan hub kewangan yang digunakan untuk memindahkan wang melalui pelbagai akaun bank. Di UAE, transaksi melibatkan IPIC dan Abar menjadi sebahagian daripada rangkaian penyelewengan tersebut. Akhir sekali di Amerika Syarikat, dana yang diselewengkan digunakan untuk membeli pelbagai aset mewah serta membiayai filem Hollywood The Wolf of Wall Street. Kesimpulannya, skandal 1MDB ini bukan sekadar melibatkan kehilangan wang negara tetapi turut mendedahkan kelemahan tadbir urus, penyalahgunaan kuasa dan kegagalan sistem semak dan imbang. Oleh sebab itu, kes ini sering dijadikan contoh penting dalam perbincangan mengenai integriti, accountability dan pencegahan rasuah. Okey. Dah ke Aziz? Dah. Okey. Dia macam tak sabar nak cerita lagi tu. Dia cerita. Okey.
Bismillah. Untuk saya pula, saya akan sambung tajuk kami ni tentang faktor dan punca berlakunya skandal terbesar zaman Najib ni, YNDB. Jadi pertamanya yang boleh uh, kita keluarkan daripada skandal ni, faktor yang berlakunya ialah apabila seseorang yang berjawatan penting dalam sesuatu negara, seperti Datuk Seri Najib, dia ketika itu dia Perdana Menteri, dan dalam masa yang sama dia memegang juga jawatan Menteri Kewangan dan juga pengurusi 1MDB secara serentak. Dan apabila berlaku isu dua topi ini dan kuasa mutlak memegang portfolio yang penting, portfolio yang apa orang kata, yang antara yang core lah dalam sesuatu negara, dia akan menjadikan kesan kuasa mutlak itu menyebabkan Najib Razak ni ada kawalan penuh ke atas semua keputusan pelaburan syarikat tanpa melalui proses kelulusan kabinet ataupun mesyuarat sebagainya. Dalam artikel 117 memorandum dan artikel persatuan, 1MDB secara khususnya menyatakan bahawa segala keputusan besar memerlukan kelulusan bertulis daripada Perdana Menteri. Daripada sini kita lihat apabila Najib Razak sendiri dia sebagai pengurusi 1MDB dan juga Perdana Menteri, dia yang bincang dan dia juga yang bagi keputusan lulus atau tidak. Inilah antara isu besar apabila seseorang itu memegang beberapa ataupun memakai beberapa topi lah. Yang keduanya, faktor berlakunya skandal 1MDB ini apabila kelemahan tadbir urus ataupun governance framework, berlaku kelemahan di situ. Ketidakpatuhan seperti yang saya tulis dalam poster tulis memintas lembaga pengarah, maksudnya arahan pengurusan atasan, tadi saudara Haziq ada sebut peranan Jolo ni kan. Kalau peranan Jolo ni untuk skandal ni, dia tak ada apa-apa jawatan dalam 1MDB, tapi boleh kata dia ni sebagai proksi ataupun orang tengah. Dan apabila dia mengeluarkan arahan kepada 1MDB, jadi lembaga pengarah ni ataupun orang yang dalam 1MDB ni ingat itu adalah arahan daripada Najib Razak sendiri. Jadi bila berlaku perkara sebegini, jadi arahan Jolo ni dia telah memintas ataupun bypass terus peranan lembaga pengarah sendiri, iaitu dia dalam ataupun dalam maksud lain dia membelakang keputusan yang sepatutnya dibincangkan dalam lembaga pengarah. Mana kita lihat dana berbilion ringgit dipindahkan ke luar negara seperti SRC International, ada beberapa lagi lah, Good Star Limited. Dia membuat transaksi yang besar dan sangat pantas, dan penilaian risiko untuk memindahkan wang itu tidak dilakukan secara sewajarnya lah, menilai risiko ataupun keuntungan dan sebagainya. Yang ketiga, faktor berlakunya skandal ni ialah kegagalan semak dan imban, check and balance, iaitu bila berlakunya isu ni, bila berlaku isu ni pada tahun 2015 mula dihidu oleh entiti tertentu di Malaysia. Masa tu berlaku pemecatan ataupun pelucutan jawatan, pertukaran jawatan mengejut melibatkan individu ataupun figuran penting seperti Peguam Negara ketika itu Tan Sri Abdul Ghani Patail, dan juga Timbalan Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan laporan Ketua Audit Negara mengenai 1MDB juga pernah diklasifikasikan di bawah Akta Rahsia Rasmi untuk menghalang daripada penelitian orang awam dan Parlimen sendiri. Okey, seterusnya kita daripada faktor dan punca yang berlaku skandal ni, ada beberapa nilai ataupun elemen integriti lah yang kita boleh analisis. Pertamanya, konsep amanah.
iaitu sepatutnya pengurusan kewangan di dalam 1MDB ni diuruskan, dijana dengan baik, tetapi dana yang ada dalam 1MDB ni digunakan sebaliknya untuk kepentingan individu tertentu. Sepatutnya dana itu digunakan untuk pembangunan ekonomi dan dialihkan kepada kepentingan rakyat. Tetapi yang berlakunya dialihkan ke perut masing-masing, perut individu masing-masing. Okey. Yang kedua, nilai accountability ataupun kalau saya mudah faham, accountability macam tanggungjawab lah, tanggungjawab. Jadi bila berlaku tuduhan ataupun orang timbulkan syakwa sangka ni, jadi Najib Razak ketika itu dia enggan untuk mengikul. Sebagai orang politik, dia ada accountability tertentu. Bila berlaku sesuatu, dia kena bertanggungjawab. Walaupun mungkin bukan silapnya sepatut atas dia, tapi atas tanggungjawab politik, dia jawab. Tapi yang berlaku ni dia menafikan pengetahuan tentang aliran duit yang masuk ke dalam akaun peribadi ketika itu. Tak silap saya jumlahnya 2.6 bilion. Alasan itu adalah derma Arab, derma daripada Raja Arab kepada dia. Dan yang ketiga, teori fraud triangle ataupun segitiga fraud. Kalau tengok Rajah tu dia dan ada peluang, jadi dia akan merasionalisasikan perbuatan itu, iaitu ketika kita tengok tekanan ataupun peluang yang ada untuk skandal ni, Najib Razak dia pegang 3 jawatan besar, Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan 1MDB. Jadi itu memberikan dia peluang ataupun satu kelebihan untuk dia mencipta manfaat untuk diri sendiri. Jadi bila dia melakukan perkara ini, dia menganggap tindakan itu terkawal ataupun dia dilindungi kerana kedudukan politik dia yang kebal. Jadi seterusnya, Saudara Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Saudara Haziq dan Saudara Tajul sebentar tadi. InsyaAllah saya sebagai pembentang ketiga dan terakhir, Muhammad Zaki bin Safwan, nombor matrik A19758 akan meneruskan pembentangan dengan 4 fokus utama, iaitu implikasi skandal 1MDB, undang-undang dan penguatkuasaan, hukuman dan kesalahan serta cadangan pencegahan. Okey, yang pertama, implikasi. Skandal 1MDB ni dia bagi kesan besar kepada maruah dan kedudukan Malaysia. Sebab apa? Imej negara dah tercemar sebab kes ni diketahui satu dunia. Jadi bila satu dunia siasat, yang mana kes ini disiasat di peringkat antarabangsa, nama Malaysia turut terjejas dan kelemahan tadbir urus negara jadi perhatian. Dari sudut ekonomi, dana awam yang mana sepatutnya diguna untuk pembangunan dah diselewengkan. Yang mana wang ni patutlah bagi manfaat kepada kita rakyat. Tapi tak sampai pada tujuan asal. Kesan dia apa? Negara terpaksa nak menanggung yang pertama beban hutang. Lepas tu nak siasat kos siasatan. Dan nak dapatkan balik kos mendapatkan semula aset yang mana beberapa aset ada di luar negara. Jadi keadaan ini buatkan pelabur tak yakin. Sebab mereka akan menilai ketulusan, kestabilan dan integriti sebuah negara sebelum nak buat pelaburan. Dan kesan yang ketiga adalah kepercayaan rakyat terhadap pemimpin dan institusi awam menjadi lemah. Sebab bila saja dana negara disalahguna, rakyat akan mempersoalkan amanah pemimpin, ketulusan dan keberkesanan penguatkuasaan. Ini menunjukkan apa? Rasuah boleh merosakkan kewangan negara dan mengugat keyakinan rakyat. Dan yang keempat, dari sudut undang-undang dan penguatkuasaan, ada beberapa undang-undang yang berkaitan. Yang pertamanya Akta SPRM 2009 untuk kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Tapi untuk konteks ini, Seksyen 23 sangat pentinglah. Sebab apa? Melibatkan pengguna jawatan dan kedudukan. Sebab untuk mendapatkan suapan atau kepentingan. Dan selain itu, amlah, gubahan wang haram kan, bagi kesalahan penggubahan wang haram. Jadi secara mudah penggubahan wang haramnya berlaku apabila wang hasil aktiviti haram disembunyikan, dipindahkan atau digunakan supaya kelihatanlah seperti wang yang sah. Jadi untuk kes 1MDB ni,
Undang-undang ini penting sebab apa? Aliran dana melibatkan transaksi kewangan yang besar dan merentas banyak negara. Jadi seperti yang sahabat saya sebutkan tadi, membiayai filem Wolf of Street dan sebagainya itu melibatkan Amerika pula kan, offshore. Jadi kanun kesiasaan pula berkaitan dengan pecah amanah jenayah. Yang mana pecah amanah berlaku bila seseorang yang dibagi tanggungjawab jaga wang atau harta menyalahgunakan amanah itu. Jadi dalam kes dana awam, kes lainnya sangat serius sebab wang itu bukan wang syarikat ke wang orang lain, bukan. Ini adalah milik negara dan rakyat. Jadi selain itu, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 penting sebab apa? Nak melindungi individu yang melaporkan. Sebab apa perlindungan ini penting? Supaya orang bagi laporan tidak merasa takut. Kena saman, kena LOD ke, tak takut sebab dilindungi oleh Akta Perlindungan. Dari segi penguatkuasaan, SPRM menyiasat unsur rasuah dan salah guna kuasa. Polis, PDRM, menyiasat jenayah komersial dan pengurupan wang haram. Bank Negara Malaysia memantau transaksi kewangan yang mencurigakan. Jabatan Peguam Negara menjalankan pendakwaan manakala mahkamah menentukan hukuman berdasarkan bukti dan undang-undang. Dalam kes 1MDB, kerjasama antarabangsa memainkan peranan. Sebut tentang jabatan Bank Negara Malaysia ni saya teringat pernah ada satu kejadian dekat Twitter, sekarang dikenal sebagai X, yang mana ada orang dia nak dia nak buat mata wang sendiri pakai emas. Jadi kemudiannya Bank Negara Malaysia ni tak pernah follow mana-mana akaun lah. Tiba-tiba dia follow akaun tu. Jadi mana Bank Negara Malaysia ni walaupun sekejap dia memantau perkembangan kewangan rakyat ni. Baik, yang ketiga. Penguatkuasaan dari sudut penguatkuasaan yang ketiga, Najib Razak berdepan hukuman yang berat, iaitu 21 tahun penjara. 21 tahun penjara ni merangkumi 6 tahun bagi kes SRC International, 15 tahun bagi kes 1MDB Tano dan dikenakan denda 50 juta bagi kes SRC dan 11.4 bilion bagi kes 1MDB Tano. Jadi nak tunjukkan apa hukuman ni berat sebab kesalahan yang berat, pengumpulan wang haram. Selain Najib Razak, maknanya bukan beliau seorang saja, yang terlibat juga, yang dikenakan hukuman juga adalah Robert Ng, iaitu bekas pegawai Goldman Sachs. Dihukum 10 tahun penjara di Amerika. Sebab apa? Terlibat dengan skim rasuah dan pengumpulan wang haram berkaitan dengan 1MDB. Maknanya siasatan ini bersifat international. Hukuman pun bukan saja yang dihukum di Malaysia, di negara luar pun Amerika pun dihukum. Manakala yang masih menjadi buruan, Jolo pula masih menjadi buruan. Tapi beberapa asetnya yang mana sebelum ini pernah ditangkap lah, ditukar menjadi lukisan. Kan? Baru-baru ni ditangkap keluar dekat berita yang mana antara aset itu antara modus operandi money laundering adalah membeli lukisan karya seni dengan harga yang mahal, maka entah macam manalah nanti duit itu akan dikembalikan ke macam mana. Itu antara yang digunakan untuk pengumpulan wang haram dan berjaya diambil semula, dirampas oleh pihak polis lah. Itu pun melibatkan Interpol dan sebagainya. Dan Jolo masih bersembunyi. Dan saya ingat satu kenyataan polis, dia kata Jolo ni lari macam seladang, sembunyi macam beruang. Jadi melekat dalam ingatan, agak kelakar lah. Tapi mungkin reporter sensasikan ke macam mana kan. Jadi baik, dari segi peruntukan undang-undang, berlaku salah guna kuasa di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 yang mana boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun, denda maksimum 5 kali nilai suapan atau 10,000. Pengumpulan wang haram di bawah Seksyen 4 AMLA boleh dihukum penjara maksimum 15 tahun dan denda minimum 5 kali nilai haram, nilai hasil haram, maknanya kali 5, berapa banyak makan tu kali 5 atau 5 juta. Pecah amanah jenayah pula boleh membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun, sebatan dan denda. Baik, yang terakhir sekali, poster bahagian paling bawah sekali, cadangan pencegahan. Baik, yang pertama, dari sudut pencegahan, audit dan ketulusan kewangan mesti diperkukuh. Audit dalaman, luaran perlu dibuat secara berkala supaya apa? Transaksi yang mencurigakan dapat dikesan lebih awal. Jadi semua laporan kewangan, pinjaman, pelaburan, perbelanjaan, semuanya kena jelas dan boleh disemak. Yang kedua, semak imbang dan pemantauan bebas kena dilaksanakan. Yang mana keputusan besar kewangan tidak wajar dilakukan oleh seorang individu saja. One man show tak boleh.
kena melibatkan ramai pihak yang meluluskan. Yang mana melalui lembaga pengarah bebas, audit, parlimen, ketua audit negara dan badan berkaitan supaya kuasa tidak tertempu kepada pihak tertentu saja. Yang ketiga, pemberi maklumat perlu dilindungi dan penguasaan perlu dilaksanakan dengan tegas. Individu yang melaporkan dijamin lah, hendaklah dijamin dari segi identiti dia, keselamatan pekerjaan. Jadi kalau ingat lagi lah beberapa kes sebelum ni, bila buat tapi mungkin melalui saluran yang tidak rasmi lah, menyebarkan sebagainya kena tangkap. Tapi maknanya kalaulah diberikan laporan dari sudut rasmi, melalui laporan rasmi, sepatutnya dijamin keselamatannya. Baik, yang keempat, dia inilah KIAR. Pendidikan integriti ni sepatutnya dari lama dulu dah dibuat. Kan? Dan yang sudah ada ni diteruskan lagi. Ni bagus ni sebenarnya. Yang mana nilai amanah, jujur, accountability, ajar rasuah ke ni dipupuk bukan saja di peringkat universiti UKM ni, tapi bermula dari sekolah dan di tempat kerja sektor awam dan sektor swasta. Baik. Terakhir sekali kesimpulannya, skandal MDB ini memberi pengajaran besar tentang rasuah, salah guna kuasa, kelemahan tatbik urus yang mana merosakkan negara. The damage is done, tetapi kita mesti belajar daripada apa yang dah berlaku, moving forward as one. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih. Macam semangat bila cerita pasal YMDB ni. Berita utama pun tak mampu nak cover kan. Saya setuju dan seronoklah dengar pembentangan sebab dalam satu poster untuk satu topik ni awak dah cover almost semua topik yang kita belajar daripada topik 1 sampai 10 tu memang semua awak letak dalam tu, dalam pada awak tak sedar lah. Contohnya macam ada teori teori yang segitiga tadi. Ada peluang, ada kuasa, macam jenis rasuah. And then section awak mention dari section 23 penyalahgunaan kuasa. Yang telah diwartakan, yang telah diwartakan di dalam Akta SPRM 2009. Lepas tu macam mana awak terangkan apa hukuman 5 kali ganda daripada jumlah suapan ataupun yang paling tinggi lah, which is good. Cuma saya nak tanyalah, ni soalan kebat sikit lah macam cakap tadi yang hukuman yang telah ditetapkan tadi kan 21 tahun. Pada anda lah, untuk grup yang membentang ni, rasanya hukuman yang diberikan tu setimpal ke tak setimpal? Kalau diikutkan lah. Saja nak tahu point of view ataupun pendapat masing-masing. Pada pandangan peribadi saya setimpal tu betul, sebab kalau suapan pun dah kena 5 kali ganda lagi tu kan. Jadi mana cek duit dia? Sebab kalau ikutkan dia tak lebih daripada 20 tahun sebenarnya kalau ikutkan, tapi based on berapa dia separate punya sabitan kesalahan lah kan. Yang lain ada tak pendapat? Jadi bagi saya ada fikir juga tentang kes ini dengan whether hukuman dia cukup tak cukup, terlalu berat ke terlalu ringan. Satu masalah dengan kes rasuah especially 1MDB ni, wang dia besar sangat untuk kami nak measure sebenarnya impact dia seberapa teruk. Sebab kalau kita nak letakkan satu kayu ukur, mungkin Najib tak cukup lah dia punya punishment dia. Betul. Sebab berbilion ni, kalau seorang dapat RM100 pun satu hari tu, kira kita tak payah nak lapar lagi. Belum kira macam impact kepada infrastruktur negara, orang-orang yang sakit, research untuk perubatan contohnya kan. Kemudian dari sudut pengukuran salah guna kuasa tu, sebab dia betul-betul di atas kan. Jadi sebagai seorang Perdana Menteri tu, macam mana kita nak mencegah dia daripada melakukan rasuah? Kalau kita banding dengan orang biasa, contoh tak nak bayar, tak cenggol lah contohnya guna rasuah, okeylah kita boleh gunakan
satu pencegahan dari sudut monetary, dari sudut finansial. Mungkin denda ataupun mungkin even rotan kan. Tapi kalau dah sampai tahap Perdana Menteri tu, wah itu kalau kita nak besarkan skala hukuman tu lebih besar. Jadi saya rasa ini memang soalan yang susah nak beri jawapan. Bagi saya kalau kita nak ukur dari impact dengan kuasa yang disalahgunakan tu memang tak cukup. Tapi kalau kita nak betul-betul guna kayu ukur untuk denda atau punish dia hukuman sebetulnya, saya rasa dia sebagai manusia pun tak dapat nak menampung dia punya dia punya hukuman dia. Itu pendapat saya. Betul, betul. Saya pernah dengar teori, ada yang kata semakin berat hukuman, semakin susah nak disabitkan kesalahan. Betul ke doktor? Macam mana? Saya pernah dengar ada orang cakap, kalau semakin berat hukuman, semakin susah nak sabit Ya, kesalahan. betul. Sebab tu kita korang kes-kes yang macam ni dia agak lama lah untuk kita timbang tara, kita nak tengok kan. Kita kena panggil tengok. Sebab dia mengikut juga faktor usia dia. Dia ambil juga kan agak panjang rentetan dia punya kronologi untuk disabitkan kan. So penguam pun bertukar-tukar, ada yang tarik diri, lepas tu lantik semula, lantik lagi. Dia itulah sebab saya ni bukan orang yang background daripada law, so kita tak tahu nak cakap macam mana, tapi apa yang kita boleh cakap, hukuman yang telah dijatuhkan, yang telah disabitkan itu adalah yang telah selayaknya lah dia dapat. Mungkin kita ambil kira daripada pendapat-pendapat orang yang lebih arif lah, contoh daripada penguasa negara kan. So kita kena akur dan terimalah. Kita nak buat apa, kita pun kalau ikut daripada logic thinking kita sebagai orang biasa, memang macam ni tak cukup ni, sepatutnya kita kena bagi lebih lagi. Tapi adalah beberapa perkara yang telah diambil kira dan ditimbang tara, sepadanlah dengan apa yang dia terima sekarang. Okay? Dia seronok sebenarnya, tapi itulah subjek ni malam pula kan, semua memang dah habis, bateri pun dah tak mampu dah nak habiskan perkataan tu. Okay. Cumanya untuk poster, dari poster cumanya laporan nantilah laporan minimum 5 page, maksimum 10 page, termasuk reference. Okay. So nanti saya maklumkan dalam grup Telegram. So kita ada berbaki lagi 5 topik. Nanti saya akan sambung untuk kelas tutorial dan seterusnya lah. Kita ada satu lagi tutorial untuk saya habiskan semua topik dalam kursus integriti ni. Ada apa-apa soalan? Ni presentation ni berapa persen markah doktor untuk ni? Untuk kerimak, bukan kerimak lah, macam assessment, kita ada 20 untuk kuis, 40, yang paling banyak dekat PSA. PSA saya rasa dalam 40 something lah. Saya pun tak berapa ingat. Tapi kalau untuk assessment ni, sekejap saya tengok balik. PSA ke apa? PSA ke apa? Video. Video. Public, Dia pesan, public. dia macam public service announcement. Macam kita buat dalam 2-3 minit video untuk pesanan khidmat masyarakat. Saya ingat awareness doktor. Boleh je buat macam mana. Nanti saya bagi contoh. Macam saya contoh yang saya selit-selitkan dekat dalam setiap topik kan ada kan macam yang tu, just ikut je lah. Tapi kena ikut tajuk yang awak pilih lah. Itu deadline dia sebelum habis SEM lah doktor? Ya, itu kita tak ada pembentangan kan. Awak just hantar link je lah. Dah buat hantar link, tapi kena upload dulu video tu, bagi link. So sebab kita dah tak ada dah pembentangan sebab 4 kali tutorial je kan yang segeraknya. So untuk pembentangan poster, untuk poster macam saya cakap untuk kajian kes kita ada 2 assessment. Kita ada satu poster 20% dan satu lagi pembentangan. So maksudnya malam ni awak dah dapat 40 markah penuh lah. Tapi untuk markah penuh tu takkan dapat 40 kan. Kita manusia tak sempurna. Kan. Tapi 30 dan ke atas insya-Allah. Sebab tadi semua bersemangat kan.
Kalau saya letak timer tadi mesti dah 3 kali dah berdenting. Tapi saya tengok cuma semangat je, tak naklah kita matikan momentum orang bercerita kan. Okay. So saya rasa itu sajalah, kita habis awal Saya pun daripada pagi tadi kelas tak habis sampai ke malam. Okay. Saya rasa itu saja. InsyaAllah saya akan update dalam kumpulan lah. Macam mana cara nak siapkan laporan nanti Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Waalaikumsalam. Okay. Sama. Doktor. Sama.